tu yang ke roll dice tu. Ya. Aku cepat kan. Passionate. Tapi tak nampak Passion project. dia punya Salah lubang lah tu Salah. panggil. Dia memang orang kata eksperimental punya video dia orang buat ni. experimental. Kau dah tengok ke? Ya, tengok lah. Memang eksperimental lah. Experimental. Oh, yang video belakang-belakang ada janggut tu dia. Lah. Podcast. Sembang sampai lebang. Halo, Assalamualaikum. Saya M. Saya Fik Latif. Saya Farhan Mazlan. Saya Haris Azman. Dan saya Adik Ster. Dan kalau korang tengah melihat ataupun menonton ataupun mendengar, bermaksud korang dalam podcast What up salam. Salah. Ster. G-Sharp. Follow aku. Okay. Dalam podcast okay, macam tu lah. Alright. Tergentuk aku. Okay, sorry. Batal puasa, batal semayang. Oh, tak semayang. Okay. Okay, kali ya. Aku pandang Fan. Dan kalau korang tengah melihat atau mendengar, bermaksud korang dalam podcast Sembang sampai Hah? Itu Arnold susah nak edit. Dulu sebab pasal Arnold saja, aku tak tahu yang nak sebut Arnold kan. Memang aku cakap kau tu cakap Arnold susah nak eja. So betul. sampai sekarang nak sebut senang. Sebab aku tak tahu macam mana nak sebut perkataan susah nak eja tu. Susah nak eja. Apa perkataan asal dia? Schwarzenegger. Bukan macam Salah tu. Schwarzenegger. Jadi episod kali ini Schwarzenegger. dibawakan khas oleh M yang akan berada mengemudi, menduduk di tengah, dan dia akan membawa ideologinya ke pentas. Silakan. Okay. Berbalik kepada Berbalik mana? Kita tak balik mana-mana lagi. okay. Berbalik kita tak balik. Okay. Kita pergi ke terus Ke Arnold Schwarzenegger tadi lah. Schwarzenegger. Okay. Waktu ketika itu, waktu aku ingat pada tahun 2015. Tak 2006. Tak lah, 19 aku tak lahir lagi. Tak 2006. Time tu aku tahu sebut apa tahu. Aku panggil dia adalah Transformers pula. Terminator. Aku panggil Terminator. Oh, member aku cakap apa benda? Aku tak tahu benda tu. So member aku cakap, kau tak payah fikir banyak. Kau fikir je Arnold susah nak eja. Sebab nak eja memang susah. Memang. Yeah. Tu yang aku fikir, susah nak eja. Nak sebut pun susah. Nak sebut pun susah, apatah lagi nak eja. Betul. So dari situlah aku macam kelakar agak member aku tu. So Maybe aku kot yang suruh Aku rasa lah. cakap. Aku ingat lah sebab ada lah. Tapi 2015 doh. Kita kenal bila? 2016. Masa tu pun hang dengan Dengan apa? boleh sebut slipper terbang. boleh sebut tak masalah. Sebab aku sangat-sangatlah hormat insan yang orang kata okay. Kenapa tak sebut pun? Sabar dia nak membawa. Okay. Dia nak bawa Okay, bagi korang nak tahu, aku pernah bekerja di bawah orang kata apa, Zuki Muhammad. WWW Zuki dia chat. Nama betul dia. Shout out Zuki. Sebab dia antara insan yang mengajak aku. Dia orang yang kelakar beritahu aku Kalau cakap kau ni dia memang kelakar. Dia kelakar dia tu memang aku tak sangkal kelakar dia ke arah Muhammad Khalid tau. So Macam kelakar kau lah. aku memang bukan Muhammad Khalid. Aku Kau Universal? Ya. Dia Universal. Aku rasa Tapi dia memang ke arah Muhammad Khalid. So bila kita orang buat konten, contoh dia buat konten, okay, bila setiap kali dia nak shoot, aku selaku, bukan aku tak diberi ni pun, aku lebih kepada macam tumpang, macam dia macam kalau kita borak, seorang tukang cucuk. Ada pemberi dan pembagi. Ada maker, ada maker, ada checker. Wow. Bang Yeah. Maker checker. Sebab tu anything maker checker. Contohnya kalau kau nak buat, kau kena ada check. Contohlah aku nak buat macam ni. Dia tak, bila ada maker checker, dia tidak akan menjadi shot sendiri. Betul. So macam contoh aku bawa, ada je kelakar ni. Kelakar je. Boleh shoot ni. Tak shoot. Itu kena lah. Orang ada date maker, ada checker. Shooter tak ada. Shooter ada.
je silap dia. Shooter, editor, director tak ada. Yeah. So waktu ketika kita orang shoot waktu tu, aku banyak belajar macam macam ni rupanya untuk nak buat komedi bukan dari segi lirik, bukan dari segi skrip, tapi dari segi penceritaan tu sendiri. So kat situ aku belajar yang macam nak buat konten ni, nak buat konten komedi, kena ada idea yang ataupun storyline yang lawak dulu, baru boleh datang yang lirik yang lawak, skrip yang lawak. Contoh kita berbual ini kelakar ni tapi tak ada story. So benda tu tak penyampaian susah nak buat. Itu baru story, tak masuk penyampaian lagi. Betul. So apa yang aku nak sampaikan ni adalah macam mana konten waktu ketika itu dan sekarang bergerak. Wow. Baiklah. Ya. Tapi sebelum kita ke sana kan, boleh saya tahu tak macam mana jalan yang awak macam yelah daripada orang kata apa janggut banyak kan dulu kan. So macam mana kau boleh macam bekerja dengan Zuki pula? Okay, waktu ketika itu aku sebenarnya diberi tanggungjawab. Sebenarnya shout out to Zuki. Kalau Zuki kau tengok Zuki, orang kata I owe you, orang cakap I owe you I owe you stop. Ya, okay. Bukan. I owe you. Dia perjalanan ni aku sebenarnya diberi tugasan untuk menjadi konten untuk membuat orang kata apa? Untuk buat konten lah. Sebab sebelum ni aku pernah bekerja di bawah, tapi aku sebagai sebelum macam mana dia boleh kenal aku, dia boleh tarik aku. Aku pernah berada dalam satu orang kata a group yang membuat filmmaking. And shout out to Roll Dice. Apa tahu? Okay. Roll Dice. Yeah. Kau tahu Evan? Roll Dice is one of a kind uprising production company that is big-hearted with all the among youthful yang youngsters. kau baca ChatGPT ni bang kan? Inilah dia berdamping sangat dengan ChatGPT. Okay. Engkau pada masa tu tahun berapa? Memang 2015 lah cakap tadi. Itu okay. Roll Dice sendiri dibangunkan dalam satu kumpulan rakan-rakan yang bersemangat untuk membuat video dan juga filmmaking tanpa dibayar. Semua dari Pening. Semua daripada satu universiti yang sama, satu visi yang sama, satu misi yang sama. Okay. Dan tapi kesilapan yang aku sedar kat situ adalah tidak ada financial planning yang baik. Vision dah ada, semangat buat, kita orang buat tapi at the end bila penat tu tak dibayar ataupun tak membuahkan hasil, dia akan sikit demi sedikit dia akan exhausted, burn out, dia akan kreatif, akan block everything. So memang money is not important, but the important is money. Betul. Aku setuju. Betul lah. Exactly. Betul. So kalau macam hang buat gila-gila, penat-penat, hang tahu at the end macam bukan okay, ada beza yang macam kita buat ikhlas, kita buat okay, kita tak ada sumber pendapatan, kita akan jadi koyak. Tapi kalau kita ada sumber pendapatan, kita buat itu for fun, okay, hasil kita puas lah, tapi duit kita financial okay. Sebab tu yang macam tempoh waktu ketika itu aku tak ada financial yang stabil, kita orang tak ada. So benda tu yang aku rasa sayang lah. Mungkin ada, tapi sayang sebab waktu ketika itu masing-masing nak belajar tu, belajar ni, ada scripting. So kat situ aku banyak, dalam 2-3 tahun tu aku banyak belajar satu masa yang sama. Dan kat situlah aku jumpa insan yang bernama Zuki Muhammad WW. Oi, memang main tenis lah dengan dia. Snooker. Snooker. Tenis mana dia macam tu. Bezanya roller dice dengan stirk ni adalah stirk fix. Kita start dengan video-video short film. Betul. Short film yang orang kata penuh pengajaran. Pengajaran di akhirnya. Siap ada orang kata apa keluar dalil kat belakang tu. Ada dalil di hujung video. Dulu kita orang Islami. Nak tunjuk betapa pengajarannya. Betul. Okay, tapi memandangkan kita orang memang start short film dulu. And then tapi macam kau cakap kita orang tak dibayar, and banyak membayar sebenarnya. Banyak duit keluar daripada duit masuk. Betul. Sebab semuanya passionate. Tapi orang kata nak bayar something tu just benda-benda sikit je lah, benda-benda macam prop makan.
And tapi view tak pergi masa tu. View orang kata orang tak kenal lagi stir ni siapa. And then Vine naik. Kita macam apa benda tu dah ada Vine ni. Jangan pandang aku. Eh. Asal pandang aku? Lepas tu aku borak dengan diorang ni. Kenapa kita buat video gila-gila, view tak naik, diorang ni buat video 6 second je. Fuck. Lokman Poloski, Adib Alex, fan meet. Dia buat fan meet tau. Macam lepas tu kita macam there should be me on your hand, there should be me. Aku rasa maybe korang tak nampak kot masa tu. Sebab aku grow up. Sabarlah kejap. Dia penyanyi kan? Tadi dalam kereta Fik, nyanyi lagu tu kan Fik? Dia macam sebab aku grow up dengan YouTube juga. So masa awal-awal aku tengok masa tu zaman Ryan Higa. itu Shane Dawson. Aku rasa aku tengok dari segi aku cakap pasal Malaysia punya scene lah. Mat Luffy, Anwar Hadi, Minty, Takaharu Suzuka, Genie Boy. Aku tengok semua tu macam dengan Kyo Propaganda. Rezadu aku tak layan lagi masa tu sebab aku tak tahu kewujudan dia. Aku tahu Rezadu masa Vine. Tapi aku inspiration dari situ lah. Aku masa YouTube dulu aku macam teringin sangat nak buat video, tapi aku tak kerti nak buat video panjang. Aku ni jenis yang bukan yang long span punya orang. Aku memang idea aku memang nak pendek-pendek je. Luarlah Vine. Aku macam damn. Ada 6 second. Aku masa awal pun aku overwhelmed juga. Macam mana kau nak fitkan satu benda dalam 6 second. Stress gila. Tapi once kau dah dapat catch up, and then at the same time ilham aku dari situ lah. YouTube aku yang Mak Luffy apa semua tu, shout out Mak Luffy akhirnya dapatlah bekerja sekali dengan Mak Luffy in the future. Best tak dia? Wangi tak dia? Best tu, dengan kerja dengan dia memang sangat ilmiah lah. Tak pernah, kalau kerja dengan dia tak pernah kosong. Memang dia memang, once jumpa dia, bekerja sekali macam, okay. Memang nampak lah kenapa dia macam ni. Faham lah. So video-video dia yang dulu-dulu tu bukan kosong lah. Bila jumpa memang dapat. So maksudnya, ilham dia lah tu. Ilham dia bukan memang dari memang video pendek. Tapi from YouTube tu juga. Faham tak? Korang dah buat YouTube dah. Maybe korang tak nampak lah kat situ macam korang dah biasa sangat buat video panjang. Sampai bila keluar Vine tu macam korang tak boleh catch up ke? Korang tak boleh buat Kita boleh. Jangan lambat sikit. Betul? Korang buat lah in the end Ujung-ujung masa IG nak keluar 2015 15 second punya video tu, kita ujung-ujung sebelum IG keluar video 15 second IG tu. Betul. Ingat masa tu. Tapi aku nak selit sikit Tapi waktu itu sebaris aku selit sikit memandangkan orang kata apa, aku zaman-zaman Vine aku kan tak follow, aku banyak tengok yang aku orang yang tengok compilation Vine kat YouTube. Aku tak, sebab aku tak ada Vine. Aku tengok yang compilation geng-geng yang Malay Vine, Malay Vine semua tu kan. Compilation. So kat situ waktu ketika itu aku macam tak salah aku adakah ni soalan adakah tentu Zuki Vine juga? Yes. Zuki Vine kan? Vine juga. Zuki Vine. Kiranya kau sebaris Zuki, engkau, Podol, Apple semua. Yelah. Orang kata antara Viner Malaysia. Orang kata pioneer lah kan, betul tak? Yes. Betul. Aku kata tanya, Terawal. hang tahu Vine daripada mana? Sendiri. Sebab aku memang aku minat gila nak buat video. And then keluar lah. Sebab masa tu tak ada apa-apa kan. Memang Vine is the like one and only app yang boleh kau tengok video. And kau macam scroll. Kau doom scrolling. Masa tu tak tahu itu doom first scrolling TikTok lah. First TikTok. So aku scroll lah. Aku macam download lah. Tak tahu macam mana aku dapat inspiration nak download benda tu pun. Tapi cuma macam aku ada benda tu and then macam scroll. Aku memang tengok US punya je lah. Scroll. Orang US. Lepas scroll sekali Mat Aiman. So macam aku dalam idea aku macam lah ada Melayu. Selain Mat Aiman dengan Podo, siapa lagi Melayu? Geng-geng tu lah. Macam biasa lah Atik Kid. Crush aku tu Atik Kid. Kau kira lambat sikit lah dari orang. Tengah-tengah. Diorang tak lah tengah. Awal-awal tengah. Faham tak? Diorang semua masa tu Podol pun baru 5k follower. Ramai tu. So macam siapa yang dapat 1000k follower ke atas, time tu lah kita orang Itu dah kira KOL lah. dah KOL. Dah KOL. Masa tu tak tahu pun KOL tu apa tau. Dah kira influencer lah tu. Tak tu. Tak vibe. Aku rasa yelah. kau kena respect aku sebut Macam tu lah. Once kau dapat 1000 tu kau dah macam kau dah boleh kenal dengan ni. Orang tu nampak kau. Faham tak? So macam that's why kita create satu community tu. Okay.
aku tak pernah ada at Vine. So aku tak tahu adakah at Vine tu hang boleh DM each other. Boleh. So kat situ lah korang berkumpul. Betul. Kita DM lah awal sebab tak ramai pun. Melayu tak ramai. Tapi bila once dah naik, you are there. Faham tak? Orang dah boleh orang dah boleh communicate dah through there. Macam faham tak? Orang bukan nak tengok follower pun. Dia tengok macam, oh content kau lawak. Oh content kau something. So that's why jom jumpa. Jadilah satu community. Tapi surprisingly aku tak pernah connect dengan Zuki masa Vine. Kita orang kenal Zuki selepas Vine tutup. Barulah aku kena start dulu. Baru. Tapi Thanks Dodi. Untuk Zuki, untuk Zuki, untuk engkau, untuk ni memang aku tengok ni dalam konteks Vine lah. Yeah. Aku tengok yang compilation. Contohnya ada Zuki Vine compilation, Adik Podol Vine compilation, ataupun Malay Vine compilation. Kat situ dia combine semua yang ni. Tapi aku tanya, adakah Vine genre waktu ketika itu memang komedi semata-mata ke ada genre lain? Sebab apa tau? Sebab Malaysia number one apa? Komedi. Betul. Dia tak ada benda drama, dia tak ada apa. Maybe yang seorang yang pernah ceburi dalam bidang drama is apa? Reza Dut. Tapi Reza dia buat drama dalam Vine. Yeah. Tapi at the same time dia ada komedi dia juga kan. Dia adalah slit-slit juga komedi dia. Tapi dia cuba juga. Tapi itu kata susah. Susah nak buat drama apa semua tu dalam 6 second. That's why siapa yang jadi is komedi. US pun sama. Tak kisah siapa, negara apa pun lah. Yang berjaya buat komedi. Logan Paul. Yeah. Oh, Logan Paul Vine King Batch. Vine. Lily Pons. Semua tu. Lily Pons. Siapa lagi? Anwar Jibawi. Rudy Mancuso. Rudy Mancuso bro. Sekarang Rudy Mancuso jadi apa dah? Jadi pelakon dah. Dekat cerita apa? Sorry. Welcome to Derry bro. Betul. Masa aku nampak Rudy tu aku macam damn. Tapi ada sebelum tu dia direct tu. Dia direct yang berlakon. Yeah, betul. Yang pasal lagu tu. Siapa yang masih yang masih buat short video tapi berjaya sekarang? Anwar. By the way, aku Dia tak berlakon, tak apa. Anwar Jibawi antara satu ikon untuk aku lah. Bila aku tengok dia antara yang konsisten, walaupun orang cakap view dia tak semacam dulu. Yeah. Dia macam drop sikit lah. Still ada view tapi drop sikit. Tapi still konsisten tau sampai sekarang. Daripada Vine sampai sekarang. So aku quite respect lah dia punya idea, dia punya semangat dia tu. Yeah. So kalau hang tanya aku, Vine berapa lama dekat dalam Malaysia? 2 tahun max. Tak, waktu hang tahu sampai dia tutup. Sampai bukan sampai tutup, sampai korang stop. Kat Malaysia korang buat video tu tahun. 2 Tapi tahun. yang tu dia ada transition lah pergi ke Dub Smash lepas tu. 16. Kau tak silap aku lah. Dub Smash. Betul. Ada Dub apa? Smash pun keluarkan orang juga. Apa Kickers Musically Kickers sebelum Vine. Kickers sebelum. Sebelum So dia ada transition lah. Musically. Kickers. So macam pindah. Dia ada tapi kita pindah. So ikut trend apps tu. Waktu itu banyak orang mencuba, betul tak? Betul. Mencuba apps ke apps, melompat apps. Okay, Vine is a, bagi aku bukannya Vine adalah apps entertainment. Dia bukan kategori social media, betul tak? Sebab social media is tempat kita bersosial. Betul tak? Tapi boleh DM Vine social media lah. Waktu ketika itu kita jadikan Vine tempat kita untuk scrolling, untuk tengok entertainment, betul tak? Apa yang sebab aku tak ada Vine, aku tak tahu. So aku faham social media macam Facebook, macam kita connect each other. Lepas tu adalah combine dengan lepas tu baru lahirlah Instagram, combine, betul tak? Tapi Instagram dah lahir dulu. Instagram lahir dulu dari Vine. Sorry, Instagram video dari segi video. Dari segi video. So masa M adalah macam video. Pada masa tu macam aku cakap tadi lah, pada masa tu Vine tu adalah TikTok. Macam kau nak tengok TikTok macam ni kan. So kalau kau cakap TikTok tu social media, macam sekarang aku tak tahu. Aku layan TikTok pun just macam tu. Tak ada nak komen, nak cari orang kat situ. Tak ada, just memang scroll, tutup. Macam tu je lah. Waktu pemahaman social media adalah tempat kita bersosial. Betul tak? Sebab tu ada social apps, ada ni. Tapi sekarang ni dah kalau bincang sekarang memang benda tu dah merge dah. Social lah. Dah merge dah. Macam kita berkawan dalam TikTok pun kita boleh kawan. Waktu itu YouTube bukan dikategorikan sebagai social media. Betul tak? Streaming platform. Dia streaming platform. So waktu ketika itu Vine, perspektif aku, Vine ni adalah short versi YouTube. YouTube mana ada dekat phone dulu. Dia YouTube bila app untuk phone kan kalau lambat. Faham. Tapi bagi aku personally aku cakap Vine tu social media. Sebab hang berkawan dekat dalam social media. Dia ada experience. Tapi untuk saya aku dia ada community. Kau ada community. Itulah socialnya. Betul.
Sabar. 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 Tapi tak salah untuk Adib. Sebab Adib memang betul-betul bersosial dalam Vine. Betul. Tapi kena akui tak ramai yang macam Adib. Sebab kadang-kadang macam aku rasa kalau aku download Vine tu, aku rasa aku takkan buat konten. Aku just tengok, Wih Adib buat konten. Syuk Adib, bila lah sekali Adib. Mak aku macam nak tengok konten kau tengok konten Arid, konten apaan. Thanks bro. Fik. Thanks bro. Okay. Ni lupa aku. Mak aku cakap. So bagi aku tu yang aku tanya, kau punya berapa lama untuk kau start Vine sampai kau stop Vine? Sebab Vine mati lepas tu. Start buat video. Stop maksudnya? Start posting video sampai stop. Stop Vine. Stop join lah Tak ada sampai habis lah. Takkan sampai tutup kau post tinggi? Posting. Sampai that's why masa tu datanglah pula kebetulan Instagram masa tu. Aku ingat lagi zaman masa IG keluarkan 15 second video. Aku dapat idea terus tau. Aku terus dapat ilham. Tuhan bagi aku ilham terus. Okay, aku dah nampak dah next step kat mana. Sebab aku tahu IG, sebab masa tu memang Vine diorang dah gaduh dah. US dah gaduh. Diorang kata Vine kita dah buat susah payah tapi kita tak dapat hasil dari situ. So dapatlah IG macam okay, that's it. Aku rasa next memang IG. Betul, sampai sekarang masa dah tukar ni jadi panjang, jadi panjang macam ni, horizontal, vertical. So macam aku dah nampak dah peredaran dia dari situ. Kiranya boleh baca market lah cakap. Yeah, especially macam aku boleh rasa yang kita dah buat jalan tu, faham tak? Kita dah orang Vine dah, kita pave the road untuk konten-konten seterusnya. Tapi okay, still adakah join Vine dulu ke? Okay, dia cerita dia macam ni lah. Kau cerita Macam ni lah. Aku tarik balik dari cerita Roller Dice tadi. Okay, thank you. Sturk ni jenis awal-awal memang passionate untuk buat short film. Jadi pengajaran tu. So tapi sebabkan view tak pergi, kita tengok dadak Vine ni macam laju dia orang punya ni naik mendadak engagement apa semua, view pun pergi juga ni. So kita orang pun untuk promote kita orang punya YouTube yang buat short film yang deep ni, yang 5 minit lebih, orang tak malas nak hadam ni. Orang apa? Jenis attention span tu tak lama lah kan. Sebab tu orang lebih suka macam Vine 6 second laju kan. So kita orang join lah Vine. Adalah post beberapa video daripada klip. Betul. New idea. Salah satunya macam fail. Tu kan masuk Vine kan. Ya. Ada. Dekat YouTube full version macam ada contoh lah jenis-jenis orang ni. So dekat Vine kita orang pecahkan lah. Jenis-jenis tu satu. Bijak tu. Bijak. Cinematography power bro. Baik, saya pakai kamera siap. Tapi view tak pergi juga. Ya dah. Vine. View tak pergi juga. Sebab tak ada exposure. Lambat exposure. Lepas Time tu kita dah intern kan? Time tu kita dekat Dah kot intern kot. Lepas tu bilanya IG keluar 15 second tu macam kita cakap kat ada Vine bergerak lu sini tak best lah. Best for you guys. Yelah untuk lambat. Untuk apaan memang too short kan? Lambat. Someone untuk dari short film kan. Maksudnya untuk dapatkan engagement viewer follower yang baru tu lambat lah kat sini. Macam kita punya join Vine, dia punya duration masa dia singkat sangat sebelum IG nak keluar 15 second tu. So sebab tu kita orang macam gerak lu. Alang-alang kan. Gerak terus. Kiranya korang kau masuk kejap Vine, tarik handbrake, masuk IG. Masuk IG. And then bila kita masuk IG, dapatlah view followers dari IG. And then Convert ke YouTube. Nak suruh orang tengok YouTube. Tapi masalahnya lepas tu tak buat short film dah. Kita teruskan buat tengoklah itu buat IG promo 15 second. And then bila kita promo tu dapat pula job daripada IG punya video, dapat job. And then kat situ dapat dengan era, dapat dengan ni. So macam YouTube relax je. Ini banyak ni kat situ. Dah famous lah. Padahal niat sebenar nak suruh orang tengok YouTube. Technically correct me if I'm wrong. Technically you're right. It's orang kata apa, Sturk tu sendiri dinaikkan dia punya darjat tu daripada IG lah kalau ikutkan, bukan YouTube kan.
bukan Vine pun. Bukan Vine pun, IG yang menaikkan. Betul. Technically korang antara yang waktu ketika itu siapa lagi influencer influencer Yang macam kita orang IG. yang kiranya ada group. Apa panggil Pak? IG apa panggil? Igers. Bukan IG benda. Bukan Apa macam Aku tak tahu Eagles bodoh. Igers Insta famous. Insta famous. itulah dia. Ya, thank you. Okay, waktu ketika itu siapa lagi komen sebaris Insta famous? Okay, fun fact budak-budak Vine pun dah jadi secara automatically jadi Insta famous. Dia orang berhijrah. Tak, diorang memang sebab dah dah ada tutup, account kan? Instagram kan. Yeah. So Vine pula dah tutup. Mana lagi nak tengok video diorang ni? Betul. Instagram lah. Technically waktu itu IG korang pun dah naik dah, betul tak? Ke lain crowd IG dengan crowd Vine? Sama. Oh Dia sama siapa sebab dah follow Vine. Sebab Vine kan bukan gambar kan. Mostly orang kan apa-apa je jadi memang IG juga akan naik sekali. Sebab anything kita akan promote dekat IG juga. Tapi masa tu tak ada video. Kita tak ada post Vine dengan IG serentak. Kita akan post video kat Vine juga. Waktu tu IG ada seingat aku ada gambar, ada profile, ada home ke? Home? Ada Adalah lah explore pun tak ada kan? Tak ada. Explore tak ada. Home tu semua yang kita follow sahaja. Home semua kita follow dan ada profile. Okay, for konteks saya adik-adik, ini memang zaman-zaman ang punya social media. Ang. So dalam IG tu waktu uncle ni semua ni ada profile dengan ada gambar je. Yeah. Waktu kita dah ada macam-macam dah. Ada explore, Kita dah ada macam-macam. Syok dah payah nak kita Lupa daratan pula kau ni kalau kau gembat kan. Kau tu Gen dulu Y. scroll bawah sampai habis doh. Yeah. Tengok apa ni? Dah habis ni. Ada bawah Paling So- bawah. Okay. Sekarang aku faham kita scroll ada suggested, ada explore, ada ini menarik. Aku suka lah ni. Keluar Kita boleh follow. 18 minggu lepas pun ada. Waktu itu macam mana korang nak macam mana korang macam aku suka hari ni. Macam mana korang nak expose diri korang? What you mean? Contoh, okay, Dia kan pula ada ni. aku download Instagram. Kau ada sekali tau zaman tu. Okay, aku let's say lah aku waktu kita aku download Instagram. Macam mana aku tak tengok Vine ni. Okay. Aku tak kenal ni. Okay. Aku scroll. Macam mana Betul. aku nak jumpa kau dalam IG? Okay, first kita ada orang kata Malaysian Vine nama Instagram ni. Di Instagram tapi dia tulis Malaysian Vine. So kat situ pun dah ada followers daripada Vine yang follow dia punya Instagram, and dia pula curi video kita orang. Lepas tu dia orang post tak kredit. Views million. Itu lah. Itu start orang macam, siapa ni? Kadang macam ada orang komen Stek. Dia orang tengok, inilah dia. Inilah video yang tak pecah. Dia post video pecah. Kiranya waktu tu adalah itulah apa proxy yang expose korang. And lagi satu, kalau macam video daripada profile kita orang sendiri, dekat komen-komen bawah tu adalah dia orang mention member dia orang. Ya doh. Betul. Tengok ni. Tengok ni. Zulaika tengok ni. WW orang-orang terawal. Mana korang ada lagi tak syarat? Thank you korang. Makcik-makcik Tanpa Dah kahwin korang dah. Makcik-makcik. tanpa korang orang-orang yang terawal promote video yang harit jadi drama TV3 tu, Ya doh. tanpa korang yang share dekat member korang, kita orang takkan berada di atas Inilah. kursi ni sekarang ni. Orang kata oh betul, zaman-zaman tu aku ingat lagi. Apa lauk sekarang macam sekarang kan, macam zaman-zaman aku sekarang ni, kalau lawak aku share. Macam ada tekan lama share kat orang. Just DM. Ada Dia share tak ada tu? tag. Dia tak ada tag tu ala aku perasan lah yang selalu tag ni ants yang main tag yang jenis ni. So macam kita orang geng kita orang selalunya hantar direct. Direct kat situ kita bahas kelakar ni macam tu. So based on aku punya pemahaman waktu tu, itulah cara korang expose lah. Dan actually korang rasa Malay Vine yang jenis kumpul-kumpul tu bagus ke tak bagus waktu tu? Dia membantu jugalah. Kecuali yang tak tag. yang jenis buat revenue daripada situ. Kiranya macam dia share video kita orang. Lepas tu dia jual buat tinggi, buat ubat ketuan. ubat. Banyak kelakar-kelakar. segala jenis ubat lah. Kalau hang nak Ni. ubat boleh lah tengok. Jual kasut fake, bag Kasut fake.
Fake. Oh, Bukan aku. kasut bag fake. Itu pernah juga promote dulu. Tapi Kita tak tahu dulu, kita kecil lagi. Itulah orang kata yang macam yang tak orang kata apa, orang panggil tertib ke, orang panggil apa? Itu orang panggil apa? Orang panggil Steps dia lah. Aduh, dah jumpa tadi. Terbang dah lah. dia something yang adab lah kot. Adab ataupun Etika. Etika. Tadi apa? Apa? Tertib. Tertib. Tertib tu adalah step by step. Tapi ini etika lah kot. Etika sebagai Sama juga dengan orang yang post video-video aib dekat thread, bawah tu buat affiliate. Yeah. Mana Betul-betul. pergi, mana mana pergi akhlak anda. Mana pergi etika membuatkan orang macam dah tekan. Mana part tu? Tengok streka dulu, tengok iron baju dulu. Tak ada pun. Ni. Bagi aku kan, korang tak terasa macam korang kira macam sedekah ke diorang ke? Sedekah Walaupun apa? diorang promote video kita, at the same time memang ada orang banyak view kan. Tapi bawah tu diorang akan bagi link diorang apa semua tu. Korang anggap tu sebagai macam tak apalah, bagilah rezeki dia. Sebab engkau tolong promote aku padahal Pada masa yang sama kita orang gembirakan orang. Lepas tu diorang pun dapat duit juga, kira sedekah lah kat dia. Aku pernah juga post video apa, diorang ambil curi video aku. Ni YouTube especially yang apa music video raya tu. Yang aku buat orang bodoh tu. Aku post, kita orang dapat apa 700 apa around 700k view je. Diorang download, diorang upload balik diorang macam mana? 1 juta lebih. YouTube. Wow. YouTube. Aku macam damn. Diorang kredit tak? Kredit lah tapi kita YouTube kisah tak pakai dapat kredit duit pun lah. Tapi copyright ke kau lah. Tak ada copyright. Tak, Benda tu zaman tu aku rasa Betul tak copyright pun benda tu. zaman Adib. Adakah dah ada monetization kat Ada. YouTube? ada kot. Ada. Tak ada. Tapi Malaysia benda tu Malaysia copyright. lambat sikit. Malaysia lambat. Kita buat awal-awal dulu mana ada. Awal-awal dulu. Sebab zaman pakcik-pakcik aku mana boleh monetize. Ataupun tak pandai. Aku rasa kita tak pandai. Sebab Dah ada lah sebenarnya. time tu 2000 apa? Time tu semua 16. macam niga-higa endorsement mana dapat duit sial. Endorsement satu ya. Tapi Dia orang dapat duit lah. dia orang US. Ya, senang. diorang dulu. Jadi macam Malaysia. Kita lambat. Betul. Sebab Malaysia yang send super chat pun lambat juga. Saya baru lagi. Bukanlah baru sangat. Kita tanya Mat. Tapi okay. Q. Q. Dia banyak buat video. Betul. Tu gak. Tapi kan macam adik cakap dia, aku menarik dia cakap dia lah. Apa dia cakap tadi? Apa dia cakap? Yang Adik cakap pasal apa orang orang panggil tak dikira sedekah ke. Ya macam sangkal si Adan benda apa nama Arid. Aku share ni. Dia cakap dia kredit tak? Kredit fair lah kan, fair. Tapi berbalik kepada usaha yang kau buat, kau shooting, idea, kau pergi rumah podol, kau shoot. Tak, bodoh datang rumah aku. Okay. Podol datang rumah kau shoot. Reverse. Okay, podol datang rumah kau shoot, pak, render, edit, bla 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 bla. Lepas tu kau post 700k. Aku ni kalau kau agak Adib right click, download this video, upload. Adib podol kelakar makan ramen bla bla contoh. Lepas tu ada banyak video tengah-tengah tu bagi produk tinggi. Aku rasa apa ni, aku ni pandangan sekarang bukan dulu bukan sekarang. Sekarang. Aku ambil video kau, compilekan, letak aku ke tengah tu, aku letak iklan tinggi, kasut fake, aku letak ubat putih produk benda yang tak bagus untuk ni lah, untuk dijual. Salah kan benda tu. Salah. Lepas tu kau upload 1.2M, aku dapat duit. Kau buat tak dapat duit? Kau rasa kau redha tak? Itu dah sekarang ni. Sekarang kau redha tak? Good question. Kan? Dia akan bergaduh sikit lah dengan diri sendiri kan. Macam tak fair lah sebab dia kind dah merosakkan jugalah kan konten kita kan. Betul. Sebab dia asal kau nak letak benda-benda produk yang tak kena. Kalau dia letak produk yang gempak okey lagi kan. Ni kau dah lah letak kasut fake. Macam tu kan. Sebab apa tahu? Aku setuju tak Arid? Setuju Arid? Aku setuju. Okay, thank you sebab Arid setuju. Setuju tak yang yang bahawa pengumpul koleksi video lawak Malaysia ni, dia ada bagus ada tak bagus lah. Yeah. Ada juga satu situasi di mana it's a win-win situation juga.
Sebab diorang promotekan kita, sometimes naik juga. Dia macam vice versa lah. Dia macam dia naik seangkatan lah. Aku macam Pak An dia, aku nampak dia orang yang marah orang re-upload. Betul tak Pak An? Setuju tak? Kalau tak kredit. Kalau tak kredit. Re-upload kalau tak kredit. Boleh nak re-upload, tak ada masalah. Dah lah re-upload tak kredit. Okay. Kalau let's say dia re-upload, dia kredit, dia letak bawah tu shawarma. Oh, macam border stiker tu lah. Tampuk rumah tangga orang. Itu koyak lah. Okay. Faham? Now Ada. Yang jenis aku dah letak automat dah, start production kat atas. You do. Dia tutup. Dia letak username dia. Username page dia. Iya betul. Tapi Dah lah, kalau macam tu kita boleh ni ke? Take down kan benda tu? We can't do shoot about They at least take down kan? We boleh cannot do minta. shoot about Waktu it. ketika Take itulah. down. Who are you? Who are you bro? Who am I? I'm Spider-Man. Ni. DM je lah. Cakap DM je lah. macam tu je lah. Atas dasar kita apa budi bicara lah. Lepas tu Boleh tengok buang. tak boleh DM dah. Kena block lah. Pernah agak jadi macam tu. So macam depends lah. Tapi okay, untuk kalau ikutkan lah, orang-orang yang re-upload, dia punya misi satu lah. Dia nak follower, tapi dia tak nak buat konten. Setuju tak benda tu? Aku setuju. Kan? So Cara mudah berbalik kepada macam dia dah bagi kau exposure, bersyukur lah. Aku betul setuju juga. Memang ada kadang-kadang Betul. macam Syukur juga. kita I'm very grateful for that. Dia macam, tapi orang kata macam Adib lah, kita dah orang kata apa, dia start buat duit, start buat tu macam menyirap juga. So bagi aku Nyirap gak. tak menyirap lah orang yang ambil tu. Itulah menyirap juga. So dia bukan adik menyirap Dia macam tu lah. So at the end tu, at the end aku nak sampaikan is content lah. Itulah pergerakan kontennya. Tak, apa yang kita buat tadi, faham. konten lah. So berbalik kepada Vine, YouTube, bla bla. Aku tarik balik ke Pak An cakap buat pasal passionate. Tu yang ke roll dice tu. Ya. Aku macam Pak An, passionate. Tapi tak nampak Passion project. dia punya, tak masuk IG, tak masuk tu. Dia buat fokus YouTube. Salah lubang lah tu Salah. panggil. Dia memang orang kata experimental punya video dia orang buat ni. Experimental. Memang orang kata Kau dah tengok ke? tengok lah. Memang eksperimental lah. Experimental. Oh yang video belakang-belakang ada janggut tu dia lah. Shout out korang ada link kat bawah ni. Tapi benda tu sebenarnya Terlalu drama kot. dia terlalu Christopher Nolan lah. Christopher Nolan. Christopher Nolan. Nolan. Kau tak Kau tahu. jangan Nolan kan dia. Aku ni Melayu. aku ni Nak orang 9 kot. Melayu. Dan tak Mana Christopher Nolan tu. Nolan. Kau tak pergi tengok cerita orang kita. Mana? Nolan. Nolan. It's a Jangan cakap macam tu lah setan. lah Nolan bosan lah. Dah bosan lah budak ni. Berdoring kau tiap Dan. Bodoing. Budak So ni. roller dance ni dia memang cukup semua aspek dalam production ni. Cukup Lighting semua. lighting apa shooting, editing semua, memang color grading gila-gila Ayuh. punya. Produk multimedia semua ni kau rasa? Betul. Cuma orang kata dia punya semester je lain-lain. Betul. Sebab kita orang walaupun 4 orang, kita 4 orang tau, 4 orang. Oh ya ke? 4 kita je. Tapi dapat menghasilkan. Sebab bila kita orang shoot kan, contoh kita kadang kita ada job untuk Media Prima. Oh ada job. Malas okay. kan. Fun fact Media Prima. Tapi tak kita masuk. Aku ada job macam ni. Kita ada job Prima. Kadang-kadang orang-orang yang tengok benda tu, dia orang terkejut kita buat 4 orang lah. boleh Sebab ke? untuk hasilkan. Kita ada Lepas ni Oh thank you. boleh kan kita ada special guest. special guest. Boleh. Hello Q, Ya saya busy ke? tak pun baru nak bergerak ke Pandi. Pandi ya. Han Han dekat Kedah. Kedah. Han Ha. balik KL bila? Lepas asap baru aku dah balik sekarang. Boleh ke? Esok Han buat apa? Tu tak tahu lagi. Awak
Okay, by the way kita tengah shoot ni. Aku nak tanya satu je sebenarnya. Masa sama-sama hang buat video YouTube dengan geng-geng lendu dulu, ada dah start monetization ke belum? Zaman aku dah start tapi dia tak strong sebab Malaysia tak ada Google lagi waktu tu. Google tak ada AdSense. Google tu. Google AdSense. So semua kena through company luar. Poland apa semua third party. So lipat makan lah hang punya AdSense. Tak best pun. Dapat gaduh kupang. Ada caranya tapi kena makan lah. Lambat sikit Bila Google dah beli YouTube barunya ada benda tu Okay. Bila dia dah masuk Malaysia baru Boleh. sebab dia dah buka Google HQ kat Malaysia. Sebelum tu Singapore tak ada aku. Singapore pun. Cuma dia tak open orang boleh apply. Depa yang kena cari yang. Faham. Tapi nak tanya sikit lagi lah. Time tu tahun bila? Ni siapa? Im lah. Im. M. M han comel tu kat TikTok. WK in the chat guys. Okay, berbalik soalan tu. Apa nama tahun bila? 2000 zaman tu zaman third party tu 2008 sampai 2010 macam tu. Yo Ang. Kau lagi tua dengan dia lah. Masa lendu tu 2008 tu. Damn. Aku masuk lendu 2009. Tapi sebelum tu aku dah buat dah channel-channel parkour aku semua. Bila viral ada lah nanti third party hantar. Ini baru Ang. W Ang Q in the chat. Barulah Ang. Barulah Ang. Okay, thank you Apa Roger tapi by the way heads up kita masuk suara Q dekat dalam podcast boleh ke ni? Ini dalam recording ni sekarang ni. Asyik lah tak beritahu awal. Sebab kita tengah podcast. Lepas tu Alalang tu bagi soalan susulan lah. Tapi tak apa, ada benda yang kita buang, ada benda yang kita letak lah. Letak yang penting-penting je. Bagi nampak macam aku pandai sikit. Boleh. Okay, thank you. Alright. Alright, terjawab semua soalan-soalan. By the way, sebelum tu kita cakap kita dapat panggilan daripada Q, merupakan salah seorang pioneer untuk YouTube Malaysia. YouTube Malaysia. Ang Q. Senior saya kat Lendu by the way. 2008 2008 aku sekolah rendah lagi. Aku rembat M ni dah laju tu, serius. Kau 2011 lah. 2 tahun. Aku tadika ingat tapi tak apalah itu. Tapi tak payah tadika sangat, uncle. Tapi kau Bukan ang dia art. Dia art. Atuk. Okay, betul apa tadi? Betul. Tapi itulah what unfortunate sebab opportunity. Unfortunate pun ada juga. Boleh juga kan. Tak ada pun. Okay. Unfortunate tu kecelakaan. Oh ya ke? Okay, what opportunity sebab Q telefon kita pada hari ini dan Q special yang willing. Dia telefon part dan benda tu terjawab semua kita perbincangan. Tapi berbalik kepada yang tak ada semua kan. Tak ada semua. Soalan je tak semua pun. Dah rembat. Cakap je lah semua. Betul semua. Okay. Betul. So berbalik kepada macam Adib cakap pasal ni, kenapa tak buat. Aku dapat rumuskan satu memang berbalik kepada financial. Betul tak? Macam Q cakap tadi, kita Malaysia tak boleh buat duit sebab tak ada Google, tak ada AdSense. Vine pun tak ada Google, tak ada bayaran. Tak ada duit. Tapi itulah lahirnya di mana kita nak buat tanpa duit. Yeah. Kita buat sebagai orang kata apa, bestnya buat ni. Selamatlah ada benda tu, wujudnya lah Vine supaya dia bagi platform untuk orang-orang nak berkarya. Whatever lah. Waktu tu Sorry. waktu tu kan, kita cakap waktu tu kita berkarya tak ada fikir duit, tak ada fikir famous, tak ada fikir yang kita bila aku famous aku nak ni, tak ada fikir influencer. Budak-budak sekarang bila dia kecil, aku cakap sepupu anak buah aku umur dalam lingkungan 13 tahun, 8 tahun, 7 tahun, bila tanya besar nak jadi apa, jadi dia macam Panjang kau lah. panjang aku panjang. Kenapa panjang? Lebar. Bukan jadi panjang Lebar. sebab nak jadi YouTuber.
Aku dengan dalam keadaan tenang, tarik nafas. Letak balik iPad tu. Boy. Orang tua kan. Orang tua kalau macam Sedap pun tua. Bukan lah. Sabarlah. Finally. Baik Nadib, jauh tu. Sabarlah. Bagi orang tua ni atuk-atuk dulu. Tak boleh aku tak sengong. Oh, pandai dah gelak atuk-atuk dulu. Bukan orang tua. Aku ni macam bisa. Saya matuk dulu, aku okey. ingat, bila atuk-atuk kita kan, bila dia gempak kan, budak kecil kan ni, dia takkan bangun pun, dia macam Atuk kau. Anjing. dia macam anjing. Oh. Macam tu kan. Dia tak larat nak bangun kan. Dia orang macam gempang. Pergi. Dia macam acah-acah gagah. Yeah. Tak buat pun. Budak. Budak aku ni kan. Dekat budak, dekat anak buah aku. Nak jadi YouTuber. Sebab tengok hang. Ya Allah. Bukan. Itu lah tu dia punya reference dia tak kuat. Dia memang contoh yang buruk. Betul aku cakap lah. Apa aku cakap dia? Dik. Bukan dik lah. Aku cakap, panjang dulu. Panjang ada ijazah sarjana muda tau. Ijazah Ijazah Macam tak ada je. Rewind balik. Cakap macam tak ada. Panjang dulu ada ijazah sarjana muda tau. Bukan muda. Muda aku sebut. Okay, sorry. Cakap degree kan senang. Degree. Dia tak tahu degree. So dia tanya, apa tu ijazah sarjana muda? Degree. Oh, degree. Pura-pura. Tahu. Tapi dia sebut ijazah sarjana muda. So Buat lawak, buatlah general. Kita tak dengar. Bagilah dia nak Macam general dia berdua tu. Buat lawak Tak, berdua bukan betul. macam ni. Okay. Ulang. Okay. Macam ni, M cakap tadi kan, apa Pak tanya, kenapa tak cakap bachelor je? Degree je. Lepas tu, tak apa, ijazah sarjana muda. Lepas tu, budak tu tanya balik, apa ijazah sarjana muda? Bodoh. Dia reboot balik lah. Tak, sebab dia cakap luar dari mic aku tak dengar suara dia. Itu aku pun tak dengar. Kau jangan cakap dalam mic. Benda kelakor. Tapi Ari dapat tangkap lah. Sebab Dia bagi semua dapat tangkap. Kau mulut dalam sini. Viewer pun dapat dia tangkap. cakap kat jauh. Dia macam Dia kelakor. Siapa? Kenal Fik, kau kelakor. Fik, kau kena tahu kau kelakor, Fik. Ya, bagi Kau kelakor, semua Fik. kelakor. Siap betul lah. Aku kalau Viewer tahu pun nak berdekah dengar. lah, Fik. Okay, next. Okay, so aku cakap kat dia orang, budak ni belajar dulu, panjang dulu, ambil ni, ambil tu. Yang panjang tak ambil dadah je. Macam tu. So macam elakkan benda. Aku bagi, sebab dia orang fikir, budak-budak dia orang fikir, oh jadi YouTuber kaya, Senang. Famous. Dia tak tanya ke aku ada duit ke tak? Dia pernah dapat duit dari ni kau? Macam mana kaya? Betul juga. Fikirlah. Tu yang aku cakap, orang kata Dia dah lain lah. Bagi aku macam dorang tengok benda ni sebagai macam kita dulu tak ada entertainment yang macam ni tau. Yang kita tengok kita start daripada TV, baru bertukar daripada ni. Dorang adalah start dia ni. Ya, So tengok benda ni macam best dan benda ni berjaya. Betul, Buat aku betul. tengok. Diorang punya Aku nak jadi inspiration macam tu. dah lagi besar and lagi banyak. Faham tak? oh, so okay, aku tanya korang punya zaman masa kecil. Maksudnya korang memang nak jadi pelakon sebab tentu korang tengok TV. Tak, okay. Bagi aku tidak tidak ke arah tu. Contoh macam aku tengok TV kan, aku suka filem kan. Aku tengok YouTube apa, tapi aku tak rasa macam aku nak jadi YouTuber lah pada masa tu. Aku just nak macam best juga main kamera ni Oh, so, dia punya Faham. curiosity tu ke arah tu. Yes. Aku sampai pernah tanya, mak, sekarang kan tengah malam, kenapa dalam TV tu cerah? Itu kau yang masalah. Tak. Masa budak Itu lah. budak. Itu mau apa? Boleh cakap budak je lah. Ya, Cakap je dah 13 tahun. Bongok betul 13 tahun. Sebudak yang boleh. Sebudak yang Mak Saleh pernah cakap, don't judge, be curious. Don't be Arik stupid cakap. ada lagi. Don't be stupid. Okay, kita pun sudah Ke hujung rancangan, kita nak ke hujung segmen. Okay, so untuk pengetahuan korang, kita pun dah hujung. So apa yang kita boleh conclude untuk segmen ini adalah orang kata apa, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. So follow orang kata apa, segala orang kata apa, pada adik-adik yang menonton yang tengah belajar tu, saya nak pesan adalah belajar ikutlah orang kata panduan yang sedia ada. Itu yang terbaik. Dan memang boleh jadi YouTuber, boleh jadi influencer, tapi yang paling penting be curious and be knowledgeable.
Betul tak? Oh, don't Curious. judge. Yeah, don't judge. So, Serap semua ilmu, masukkan ilmu-ilmu tu dulu, barulah korang boleh susun korang punya jalan tu. adik-adik tahu Influencer. tak, angka-angka kat sini semua menyesal masa kecil tak belajar. Betul. Tak macam ni. Okey, Tak adik-adik kalau nak tahu angka-angka kat sini masa tengah buat Vine, masa tengah buat YouTube, masa tu tengah intern, tengah degree, tengah study. Okey. Adik-adik, pada korang, adik-adik nak tahu dulu, dia orang menyesal tak belajar betul-betul. Ya, aku best student tau. Okey. Ah. Adik-adik nak tahu tak? Kalau adik nak tahu, ini best student. Ini bestie. Alah, lagu ni. So, nak cakap, budak-budak yang angka-angka kat sini, semua tak ada expect pun nak jadi influencer ke, nak jadi apa. Tapi dia orang curious dengan knowledge, dia orang belajar, dia orang tak ada option pun nak berhenti belajar. Waktu ketika itu, belajar is the only jalan yang ada sampai bekerja. Tak ada yang macam, aku nak berhenti, aku nak buat YouTube. Aku nak berhenti, aku nak buat affiliate. No, belajar selagi boleh. Jadikan benda yang korang buat ni adalah partner, adalah sampingan. Macam budak ni, best student, YouTuber dalam masa sama. Ya tak? YouTuber Vine. Okay. Wajar. Tapi dah lah. apa jadi? Tak. Lama sangat lah. Punchline hang je dah 10 minit. Aku nak tambah lah. Tambah sikit. Okay, kita dah berada di segmen yang terakhir. Kita boleh ke next segmen lah. Okay. Okay, baik. Thank you. So, Saya setuju. terima kasih Arif. Okay, sebenarnya kita berada di segmen terakhir. Saya harap dapat apa yang kita belajar. Yang 17 tu. Okay. So kita ke next segment, which is buat julung-julung kalinya kita orang membuat podcast Confess. Okay, So Pak An, You apa lah nama segmen ni? Stir Confession. Confession. Konfesi. Korang confess kami obsessed. Okay. No, obsessed. Kami apa obsessed? Kami selesaikan dengan solution with Kepala panjang dia ni. Korang confess, kami Okay, korang confess, kami stress. Tak, korang confess, kami digest. You got some bars, man. You got some Korang bars, digest, man. kami confess. Asal terbalik belakang lah berembat kau. Itu macam korang berak, kita confess itu. Okay. Topik yang ingin didigestkan untuk episod kali inilah. Cinta kau Ataupun korang confess, kami digest. tak ada sebut. Oh shit. Okay, sementara Pak An cari. Korang Okay, tengok tak kita jam buat layan? intro Alright, kita ke rancangan ke segmen. Okay, kita masuk ke segmen yang julung-julung yang terbaru, debut Korang Confess, kami digest. Alright, confession yang pertama daripada Nama tak disebut. bukan. Confession pertama bertajuk Cerita pasal kawan suka berhutang dan hati busuk. Tapi macam mana Sabar dia confess dulu. Boleh digest. Okay, hi semua. Firstly, thank you sebab masih bertahan sampai sekarang. Bagi kita orang dengar korang bebel, podcast that literally made my daily dose ever since day one. Let's go. Saya nak cerita pasal kawan suka berhutang tapi nak pendapat korang juga. Ini kawan degree saya. Senang panggil PA lah. Okay, PA ni classmate dan housemate saya. Mula berkawan okay je, tapi saya start ada boyfriend. Dia macam dengki dengan saya. Dia kan duduk college. Duduk college yang satu, saya pun offer lah dia kalau dia nak kirim apa-apa bila saya keluar dating kan. Yelah, kita fikir dia susah nak keluar barang ke apa kan. Saya dah macam ada anak, tolong beli tu, ini asyik teringat kat dia dah makan ke belum macam tu. Damn. Tapi one day dia start minta duit. Untuk pengetahuan dia jarang kasih duit untuk saya beli barang dia. Sekejap ni dah kahwin ke? Belum ni housemate. Housemate. Sebab tu digest dulu. Digest dulu. Ini housemate dia cerita masa tengah study, housemate dia dia nak pergi dating. And then nak kirim apa-apa tak? Okay, tapi dia tak ulu duit macam tu. Nak tanya, kau dah makan belum semua? Okay, tapi dia start minta duit untuk pengetahuan. Dia jarang kasih duit untuk saya beli barang dia. Nak bayar balik pun susah. Berani pula minta.
Saya punyalah tak nak berkira. Yelah saya fikir nanti saya susah. Saya fikir nanti kalau saya susah mungkin dia tolong. Tapi tak ya. Dia cakap, kau ada boyfriend, minta tolong lah lagi kau. Dia cakap Macam tu suara dia. Kau ada boyfriend? Housemate dia tu. Yelah. Kau ada boyfriend, minta tolong lah lagi kau. Macam tu pula. Alah. Lepas tu next sem kita orang pindah serumah. Pindah lagi serumah. Pindah rumah lain. Ingat okey je. Rupanya dia jaja cerita kat semua saya kat rumah malas pengotor dan suka curi makanan dia. Saya macam kau yang rembat Maggi telur aku. Bukan nak berkira, tapi bila dah memburukkan aku ni macam sial lah perangai dia cakap macam sial lah perangai. Semua orang start menjauh dengan saya sampailah last sem 6. Saya tak tahan, saya buka cerita sebenar dekat orang yang tertipu dengan dia. Rupanya damn, dia berhutang dengan kawan-kawan kita orang dengan alasan duit belum masuk. Mak tak kasih duit, housemate kedekut. Itu dia lah, itu yang penulis ni lah. Dia punya alasan dia. Kurang asam betul. Tapi saya tak pernah cut off dia. Masih berkawan dan tolong mana mampu sebab kami study di Lendu. Dia pula orang Sabah. So saya kesian dia jauh dengan family. Sampai sekarang dia tak tahu, semua orang dah tahu cerita sebenar. Dia anggap semua orang tak puas hati dengan dia dan kawan dia ada hanyalah saya. Oh damn. Korang rasa saya patut buat apa? Sebab dalam sudut kecil hati ni rasa macam geram dengan hutang tak bila nak bayar. Okey, itu je. Terima kasih. Semoga dimudahkan urusan dan diperluaskan rezeki. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih untuk confessionnya. Okey, boleh saya mulakan dulu untuk beberapa ni perbincangan. Kita confess, kita digest whatever happen, saya doakan yang terbaik untuk si confession dan juga saya harap dipermudahkan dan juga orang kata mudahkan urusan lah. Ya, urusannya. Berbalik sebab ini soal kawan. Betul tak? Bila kita cakap soal kawan ni, maksudnya apa? Kiranya ni housemate dengan classmate tau. Tak boleh lari. Classmate tak lari. Okey. Classmate. Bila kita jadi macam tu adalah benda yang pertama sekali ni untuk aku bagi 3 minit kalau tegur lepas 3 minit. 3 minit habis lah bukan ni. Oh shit. Okey, aku bagi sikit lah. Benda saya tengok benda ni tak semua orang boleh buat dan juga tak ramai boleh buat. Isu adalah komunikasi. Sebab apa? Sebab saya nampak si confession ni kebanyakannya memendam rasa. Itu masalah je. Bila kita pendam, kita cakap, bila kita pendam satu tahap tu, dia bernafas pun kita tak suka. Betul. Walaupun dia buat silap, kita ngaku dia silap. Tapi sebenarnya sebagai bagi saya, kalau kita reverse balik, kalau saya di tempat perempuan tu, saya tak tampak kesilapan saya nak kawan baik saya tegur saya. Saya nak orang cakap kau salah ni macam ni. Saya nak orang yang macam tu. Bukannya orang yang salah saya, dia pergi cakap kat orang lain, bukan cakap kat saya. Saya nak orang yang macam tu. Jadilah kawan yang orang cakap menasihati. Menasihati pula ada cara dia. Asal dia macam ni. Betul. Dah rasuk dengan jadi, Datuk Fadilah itu Kamsah. pandangan saya. Saya tak nak cakap banyak. Kalau nak saya cakap banyak, boleh go ke next podcast. Okay, sambung Pak An. Sana. Okay. Aku lah. Afif, Boleh aku nak cakap. Okay, macam ni lah. Apa yang Fik nak cakap, okay. aku cakap juga lah. Minit. Okay, so macam ini very simple dan very direct lah. Ni kalau nak cakap pasal kawan, walaupun dah kenal lama, walaupun dah macam dah tahu dia tu macam mana, sepatutnya diri kita sendiri ni dah boleh tahu apa perlu buat. Betul. Which is pindah rumah lah. Oh yo. Tapi diorang classmate, takkan nak pindah tak apa, kelas. at least dah kurang satu. Tadi At least dah kurang satu. Tadi tak tutup ni. At least kurang satu. So maksudnya tak adalah nak jumpa dia dekat rumah. Balik-balik So benda tu dah dia, dikurangkan lah dekat situ. Okay, dia ada dua cara kan. Macam M tadi cakap borak Macam Fik pula cakap belah di situ kan. Betul. Tapi macam saya sukalah macam apa yang M cakap, macam kita sebagai macam kan dorang ni kawan kan. Kita apa kata kita push together lah. Push untuk menjadi a better person, you know, betul, together. betul. That's why kau kena borak macam tak boleh ni macam ni. Kau tak boleh buat macam ni. Kalau ni, tapi tu lah. Tapi if awak dah try yang beberapa ni dah cakap, dah borak,
cannot go juga. Kita guna cara fake ni. Belah daripada situ sebab takut macam tu juga lama-lama makan diri awak. Di mana macam habis duit awak, makan awak ni. Dia pula kita dah tolong pergi jaja pula cerita kita. Betul. Bukan orang yang bagus untuk berlepak bersama. Betul. Setuju. So itulah 6-7-nya. Betul. Sikit lagi. Contohlah bab duit tadi. Sikit almost Contoh kau nak bersama apa tak? Aku masuk aku pakai duit aku dulu nanti kau bayar saya sekian. Make sure ada klarifikasi dua-dua pihak. Nanti dia ingat kau nak belanja dia. Betul. Dia ingat dia ada mindset yang dia ni jenis kau belanja aku. Aku boleh tak order roti? Aku lapar lah. Okay boleh, nanti kau balik. Kau balik betul kau diam. So bagi saya kena ini first step lah. Kena ada klarifikasi dua-dua belah pihak. Kalau tak jalan juga. Cakap pun tak jalan. Kalau tak jalan kau cakap sama kau. Orang sabar ya aku mau kasih tahu sama kau ya. Kalau dia cakap itu tidak mau dengan cakap, mau keras kepala lagi, kau belah sudah. Kau jangan kawan sudah dengan dia. Boleh buang duit saja kau. So first step is be matured. Second step, kalau tak jalan juga, be responsible. Okay. Apa yang saya boleh cakap is this is part of the ujian in life lah kan. He is part of the macam long line of bastards yang akan uji. Tuhan hantar dia uji untuk kau. So macam that's the thing lah. Maybe this is the first step. And then maybe kalau lepas, let's say kalau kau tak berkawan lagi dengan dia pun, nanti in the future ada jumpa juga lagi orang macam tu. Ada lagi jumpa lagi. So nanti korang akan tanya lah macam asal aku si kena. No. That's your ujian. And ni is the first step untuk korang belajar lah. Betul. And how you deal with it. Exactly. How you deal with it is mencerminkan lah apa kau sebagai manusia, sebagai karakter seorang. Betul. Tapi apa pun orang kata inilah dia momen-momen yang kita akan cherish lepas habisnya study. Orang-orang macam ni akan orang kata mewarnai kita punya baik dan buruk. Betul. Memori kita di inside lah. Ada core memory. Betul. So Yeah. benda-benda macam tu, ya kita doa yang terbaik untuk confession, insyaAllah. So apa nama dia tadi? bukan. Confessor. Confessor. Terima kasih untuk Confessor kerana ada masa untuk curhat di dalam kita dalam session ni. Dan sekiranya korang ada confess boleh terus ke email hello.sturk@gmail.com dan kami akan membaca. Dan jangan lupa untuk tulis tajuk supaya kita senang nak sortish tajuk apa yang kita nak baca dulu. Make sure ada kena mengena dengan apa yang kita katakan. Jadi Farhan, untuk mengakhiri kita punya podcast pada hari ini, silakan. Jadi terima kasih kepada anda yang sudah menonton episod ni daripada awal sehingga habis. Pada anda yang terlepas premier ni, jangan lupa tinggalkan komen di ruangan komen di bawah sebab kami suka sangat baca komen korang. Korang boleh jangan luah kat komen luah dekat email. Alright. And korang boleh bagi pandangan korang tentang apa yang kita orang borak tadi. Betul. Tentang content creation and tentang macam mana korang tengok Adib dulu start dari bila, tengok start dari bila, M lambat sikit. So Jen, terima kasih kepada anda yang sudah join membership Gangster. Kepada anda yang sudah join dan menandakan menjadi warna hijau, ada logo Sturk di sebelah nama korang. Dan korang boleh gunakan emote yang eksklusif untuk digunakan dalam live chat ataupun di ruangan komen di bawah. Siapa yang berminat untuk join membership Gangster, boleh tekan link yang berada dalam description di bawah. Alright, selain daripada YouTube, anda juga boleh dengarkan di Spotify. Tapi seminggu episod yang baru ni akan keluar minggu depan. Alright, sebab kita nak bagi eksklusif dekat YouTube. Kita gatekeep dekat YouTube, guys. Let's go. W YouTube. Jadi Pan, sebelum kita berakhir, kita minta maaf kalau terkasar bahasa turun kasar dan sebagainya. Sekiranya kita ada kata-kata fact yang tidak betul, tolong betulkan kita orang. Kita belajar kata sesama sendiri. Dan pastikan kritik dengan kritikan yang membina, bukan menghina. Jadi, see you in the next podcast yang akan datang. Bye. Kau buat apa, Fik? Aku miming balik. Miming. Okay, aku tinggal. Not bad. Boleh first time. Cuma aku tengok adik aku serap adiknya vibe. Dia kau kontrol crowd. Masa kau tadi episod minggu lepas. Kau kontrol crowd macam mana? Aku macam